Assalamualaikum and welcome back to my channel. Sorry gang, lama dah aku tak post. Tapi aku akan ubah cerita aku akan ubah story aku lebih kepada storytelling. Dan hari ni korang dah tengok thumbnail macam mana. Itulah tajuknya, Evil Eye atau Ain. Korang pernah rasa tak tiba-tiba jatuh sakit, tiba-tiba rezeki tersekat tanpa kita sedar, lepas tu jadi pemalas yang amat sangat tanpa sebab korang boleh jadi malas. Apakah sebabnya? Nanti aku akan ceritakan. Ataupun korang alami hari-hari yang malang berturut-turut, setiap hari korang rasa down, korang rasa give up, nak buat sesuatu, nak buat something akan cepat give up. Mungkin korang dah terkena evil eye ataupun ain. So percaya ataupun tak, dalam Islam dan budaya lain ada kepercayaan bahawa pandangan seseorang boleh menyebabkan kesan buruk, boleh menyebabkan mudarat pada orang lain tanpa kita sedar. Dan ini korang akan terkejut bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan bahawa penyakit ain itu benar, memang wujud. So apa tu ain? Aku nak cerita sikit. Ain ni dia berasal daripada perkataan Arab tu sendiri, iaitu mata. Nama pun evil eye, nama pun ain. Dalam Islam pula, ain ni dia merujuk kepada pandangan orang yang penuh kekaguman dan penuh apa dia panggil, hasad dengki kepada orang lain, yang menyebabkan orang lain terkena mudaratnya ataupun terkena kesan buruknya kepada orang yang dipandang tu. So korang kena hati-hati lepas ni, takut terkena ain. Dalam hadis disebut, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqat al-ainu wa idza tughsiltum faghsilu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dekat sini, ain tu hak, benar. Kalau ada sesuatu yang mendahului takdir atau menjangkaui qadar, ainlah yang boleh mendahuluinya. Kalau diminta kepada kamulah untuk mandi, untuk penyembuhan, maka mandilah. Hadis riwayat Muslim 5831. Okey, korang bayangkanlah betapa kuatnya kesan ain ni kepada manusia, kepada kita, sampaikan Nabi sendiri ingatkan kita tentang ain ni. And then macam mana ain ni dia boleh berlaku, macam mana ain ni kita boleh kena. So dekat sini ain boleh terjadi kepada dua bahagian, iaitu ain hasad disebabkan oleh dengki manusia. Itu biasa kita kena, memang biasa. Dia seseorang tu dia ada iri hati, ada rasa dengki, ada rasa cemburu dekat orang lain, lalu tanpa kita sedar tu boleh memancarkan, apa orang cakap, memancarkan gelombang negatif tu kepada orang tu. Contoh, aku bagi contoh, korang baru beli kereta baru, alright, beli kereta baru, kereta dah sampai, cantik, molek, alright. Lepas tu 2 hari kemudian, 3 hari kemudian tiba-tiba rosak dengan tanpa sebab, tanpa korang tak tahu apa sebabnya, korang pun tak pasti, memang rosak disebabkan dengan kesan hasad dengki orang. Itu banyak berlaku zaman sekarang, memang banyak. Okey, yang tu yang pertama, ain hasad. Yang kedua, ain ta'ajub, disebabkan oleh kekaguman yang melampau. Orang cakap, "Oi, cantiknya kau." Dia puji, tak habis-habis dia puji orang tu. Dia kadang-kadang kan, ain ni dia boleh jadi tanpa niat yang jahat. Okey, tanpa niat yang jahat pun boleh jadi. Contoh, aku bagi seorang ibu, seorang mak
dia selalu puji anak dia, cantik, comel, molek, cantik daripada orang lain. Anak orang lain tak cantik, dia puji. Lepas tu last anak dia tu selalu jatuh sakit tanpa sebab, tanpa ada kecederaan, dia akan sakit. Sebab apa? Mak dia puji tanpa menyebut Masya Allah ataupun Subhanallah, membesarkan Allah. Dia puji, takjub dengan kecantikan anak dia sendiri. Sampai orang lain pun dia anggap tak cantik. Macam tu, lebih kurang macam tu lah. So itu yang kedua kan, ain takjub. Sebab tu Islam ada anjurkan kita sebut Masya Allah, Subhanallah, membesarkan Allah. Bila kita tengok benda yang cantik, tengok benda yang mempersonakan mata kita, jangan kita terus uish cantik, baik siut, cantik, jangan kita sebut Masya Allah, Allah cantiknya, Masya Allah cantiknya anak kau, cantiknya. So senang je. Apa tanda-tanda yang boleh terkena ain ni? Ni ramai orang nak tahu apakah tanda-tanda dia yang terkena ain ni. Ni ada beberapa tanda yang aku nak sebutkan dalam video ni. Satu, yang pertama fizikal. Fizikal kita akan terkena tempiasnya penyakit ain ni ataupun evil eye. Dia akan rasa sakit kepala yang amat sangat. Lepas tu badan dia tiba-tiba jadi lesu, jadi malas, mudah give up, lepas tu cepat letih. Tanpa sebab dia tak buat kerja langsung, and then dia tiba-tiba letih. Dia nak tidur sepanjang hari, dia nak makan sepanjang hari, tak nak buat kerja, malas. Dia akan jadi cepat letih. Lepas tu dia kerap. Lepas tu orang yang terkena ain ni ataupun evil eye ni, dia akan terkena penyakit. Dia akan mengalami penyakit alergi ataupun penyakit kulit yang gatal-gatal tu, dia akan terkena tu. So itu adalah fizikal kita. Yang pertama fizikal, itu kena ingat, fizikal. Yang kedua, tanda-tanda terkena ain ataupun evil eye ni, dia emosi dan mental. Dia akan usik sini, dia akan usik emosi dan mental kita ni. Jangan biarkan dia usik sini. Dia akan emosi dan mental kita, dia akan rasa malas. Dia akan rasa malas dan dia akan rasa kemurungan. So biasanya orang akan kena anxiety. Zaman sekarang ni, budak-budak yang cemerlang, budak-budak yang pandai, budak-budak yang ada education tinggi, yang ada education tinggi, dia akan mudah terasa anxiety. So banyak tak yang bunuh diri? Contohnya budak-budak dia pandai. Tapi tiba-tiba je esok mati, bunuh diri, terjun bangunan. Dia kena anxiety tu, dia tanpa sebab yang munasabah. Yang kita betul ke dia bunuh diri? Betul ke dia bijak? Dia agama dia tinggi. So orang dah terkena evil eye, so hati-hati. And then dia mudah tersentuh, dia mudah terasa, dia mudah kecil hati, dia mudah, orang panggil apa, hati tisu lah orang cakap. Ataupun amarah, dia mudah marah. Orang ni tak, contoh kawan kau mudah marah, dia marah. Contoh kawan kau memang cool, relax, santai, memang tak mudah nak marah. Bila dah terkena evil eye ni ataupun eye ni, dia akan tiba-tiba menjadi marah, panas baran tanpa sebab. Dan marah dia tu bukan kaleng-kaleng. Dia tak dapat kontrol langsung. Dia punya marah tu, dia punya baran tu, dia tak dapat kontrol. And then yang ni pernah aku rasa. Aku masa tu dekat dekat U, aku study dulu. Aku dapat dekan dalam seminggu tu. Aku bangun je tidur, tiba-tiba hati aku ni sempit. Hati ni macam ada menekan, dada ni macam. So siapa yang pernah kena tu cuba komen. Memang ada kena tekan, dada ni sempit. Lepas tu aku amalkan. Sekejap lagi aku cerita apa ciri-ciri untuk menghilangkan
kesan ain ni. So bahaya kalau kita tak berhati-hati, kalau kita tak ada perlindungan dalam diri kita, tak ada, orang cakap tak ada yalah perlindungan lah untuk kita nak hadapi ain ni ataupun evil ain. Yang tu yang kedua, emosi dan mental. Dia akan usik emosi dan mental. Yang first tu physical, yang kedua tu emosi dan mental. Yang ketiga ni kewangan dan kehidupan seharian korang kena hati-hati jangan sampai terkena ain, sebab kewangan dan kehidupan kita akan terkena tempiasnya juga. Kita ada bisnes ataupun kita bekerja, tanpa kita sedar tu rezeki kita akan jadi sempit, akan tersekat. Kita rasa tak cukup, kita rasa aduh bulan ni tak cukup, aduh duit tak cukup, duit tak masuk lagi, lambatnya masuk. Kita akan jadi stres. Dia akan usik kita punya kewangan. Bisnes, contoh buat bisnes tak jadi, duit 2-3 bulan tak masuk, tak ada gaji. Ni dari segi bisnes lah, kewangan. Yang ni yang paling kecil lah. Barang-barang yang kita selalu pakai tu akan mudah hilang. Seperti contohnya jam, kasut, spek mata, baju. Kita akan jadi serabut. Bila hilang tu kita akan jadi serabut. Kita akan fikir, kita akan stres. Mana baju aku, mana jam aku, mana. So dekat sini dia akan usik kita punya kehidupan. Kita cari barang tu tak jumpa, padahal ada hari ni. Contoh kunci kereta boleh hilang. Pelik tapi benar. Macam tu. Lepas tu hubungan dalam kekeluargaan kita, pasangan kita mudah bergaduh, mudah menjadi tegang, akan menjadi ketegangan kat situ. Tapi korang nampak tak zaman sekarang ni, asyik-asyik cerai, lepas tu bercerai, baru kahwin bercerai, habis jahanam hidup. Sebab apa? Sebab terkena evil eye ataupun penyakit ain ni. Sebab ramai sangat orang dengki. Contoh orang tu tak dapat kahwin dengan orang ni, dia dengki, dia dendam, sampai orang tu terkena ain tu. Dia lebih kurang macam santau. Orang tahu santau? Kalau orang tu hasad dengki, iri hati, dia akan hantar santau. Tapi ni menggunakan mata. Dia datang kenduri, tapi dia tak senyum. Dia tengok je, dia parti je, dia pandang selek je gitu. So lama kemudian kita akan gaduh. Hubungan kekeluargaan memang akan jadi tegang. So siapa yang salah? Siapa yang terkena tempiasnya? Anak-anak kita sendiri kita kena. Padahal orang lain yang benci, kita yang kena. So bahaya. Ini yang ketiga, kewangan dan kehidupan. Kita kena hati-hati dengan evil eye. Ain ni dia boleh serang siapa-siapa pun. Tak kira kau pangkat apa, kau status apa, kau hubungan dengan siapa, tak kira siapa-siapa, usia kau tua ke, kau muda ke, tetap kena. Kun fayakun, jadi maka jadilah ia. Kalau Allah nak jadikan, jadilah. So kita kena minta perlindungan daripada Allah yang Maha Esa. Okey, ni yang last. Ini yang korang tunggu-tunggu, yang dah terkena ain, apa ubat dia, apa nak cara-cara nak melindungi diri daripada ain. Ini dia. Terdapat beberapa lah yang aku nak bagi kat sini tentang cara melindungi diri daripada terkena evil eye ataupun ain. Okey, satu ni aku selalu amalkan, iaitu membaca doa-doa ataupun membaca ayat-ayat perlindungan setiap hari, every single day. Jangan putus, iaitu membaca surah An-Nas, membaca surah Al-Falaq untuk perlindungan seharian kita, dan membaca surah Al-Baqarah ayat 255, iaitu ayatul kursi. Pandai. Jadi kat sini 3 kul, ayatul kursi, Al-Fatihah aku akan amalkan setiap hari sebelum tidur bagi perlindungan diri tak terkena ain. Bila aku dah mencapai aku punya pencapaian, bila orang dah tengok pencapaian aku, Allah akan lindung diri aku daripada terkena ain. Dan korang boleh ikut cara aku, boleh ikut cara ni. Jangan sampai korang terkena ain. Yang mana yang tengok ni, yang belajar pandai, yang study pandai, yang sudah dapat CGPA 3.5 ke atas, hati-hati amalkan surah-surah penting ni. 3 kul,
Ayatul Kursi, Al-Fatihah. Yang pertama tadi apa? Yang kedua adalah jangan menunjuk, jangan menonjolkan kemewahan, kebahagiaan, kecerdikan kat media sosial. So zaman apa? Zaman internet, zaman teknologi, zaman media sosial. Bahaya kalau korang tunjukkan contoh, korang tunjukkan kebahagiaan, tunjukkan pencapaian akademik korang, tunjukkan pingat-pingat yang ada, tunjukkan pencapaian kesukanan, tunjuklah semua kebahagiaan, kejayaan. Dalam dunia media sosial ni, aku tengok ramai sangat yang menunjuk-nunjuk, yang mempamerkan kebahagiaan, kejayaan kat media sosial. Ingat, bukan semua orang yang suka dengan kejayaan kita, bukan semua orang yang suka pencapaian yang kita capai. Sekaligus kalau dah tunjuk tu, kita tak sedar kita tunjuk ni. Tapi esok lusa jangan salahkan orang lain lah. Diri sendiri yang tunjuk, hadaplah sendiri. Tu bahaya. So zaman sekarang ni kena kurangkan, jangan berlebihan. So kurangkan tunjuk benda yang bahagia. Contoh sekarang tunjuk family bahagia, suami isteri yang sweet. Itu tak boleh lah. So sekarang kita zaman media sosial kena hati-hati, lebih berwaspada lah kat diri sendiri. So yang ketiga, cara untuk lindung diri daripada ain yang ketiga ni, sentiasa menyebut Masya Allah, Subhanallah, membesarkan Allah. Jangan korang lupa untuk membesarkan Allah ataupun korang sebut Masya Allah, Subhanallah. Itu pun paling simple. Kalau kita tengok benda takjub, benda yang mempersonakan mata kita, membahagiakan hati kita, yang boleh kita menaikkan perasaan ceria, so jangan lupa sebut Masya Allah, Subhanallah. Ni pun aku terapkan kat diri sendiri supaya tak terkena tempiasnya ain tu, tak terkena ain tu kat diri kita. Itu yang paling penting. Yang keempat, dalam hadis disebut, mandilah kamu, berubat, mencari kesembuhan, iaitu mandi ruqyah, mandi air ruqyah. Pergilah jumpa mana-mana ustaz, cuba untuk dapatkan air ruqyah. Kalau korang dah terkena ain yang sangat-sangat kuat, tiba-tiba rezeki hilang, tiba-tiba jatuh sakit yang susah nak sembuh, macam dah terkena sihir. Padahal bukan sihir, itu adalah evil eye ataupun ain, penyakit ain. Ini dah terbukti bahawa penyakit ain ni dalam Islam ni dah terbukti memberi kesan kepada manusia sejagat. Tengoklah, aku hari-hari tengok media sosial, tengok orang tu kena rasuk, tengok orang tu kena sihir, tengok orang tu marah-marah, tengok orang tu tak sedap duduk, tak senang duduk. So dekat sini kita amalkan air ruqyah, minta ruqyah dan bacaan doa, insya-Allah boleh membantu menghilangkan kesan ain dalam diri kita. So dekat sini banyak-banyak ni aku sebut ni, apa itu ain, macam mana ain boleh terkena, tanda-tanda kena penyakit ain, lepas tu cara-cara untuk melindungi diri daripada terkena evil eye ataupun ain. Ain ni bukan sahaja menjadi kepercayaan lama, bahkan ia dah terbukti dalam Islam. Dalam hadis pun disebut ain tu telah memberi kesan, telah terbukti memberi kesan kepada masyarakat kita sekarang ni. Aku pun sendiri dah terkena masa study dulu, apatah lagi korang. So kita semua dah kena. Apa kata kita amalkan, kita jauhkan diri daripada terkena ain ni. Berhati-hatilah dengan orang sekeliling kita, office, sekolah, tempat kerja, jiran, kawan-kawan. So kita kena hati-hati. Dan ini yang paling penting aku nak cakap,
hati-hati dengan diri sendiri. Sebab apa aku cakap dengan diri sendiri? Sebab diri sendiri boleh menyebabkan orang lain terkena ain. Jangan jadikan diri kita penyebab orang lain terkena ain. So itu saja aku nak cerita pasal evil eye ataupun ain yang telah menggugat ramai rakyat Malaysia. So hati-hati dengan ain ni, amalkan apa yang aku cakap tadi. So kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe dan sedekahkan aku like. Komen lah siapa-siapa yang pernah terkena ain ni, cepat-cepat pergi berubat, jumpa ustaz, minta air ruqyah, bacaan doa supaya terhindar diri daripada keterkena ain. Okey, itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum, ciao, bye.